Hai lampu. Ni nak rasa-rasa je mah. Dia buka dah. Hai lampu. Hai lampu. Ni dia kena ni je. Tak, cerita sekali. Dia buka dah. Hai lampu. Serius ah? Dia buka dah. Okay, dia adalah kereta emas pertama Betul. dekat tempat ni. Senawang. Kat Senawang. Tok Ana dia. Trade zone ni dia yang pertama tau. Nampak tu. Yelah, mana ada orang pakai lagi nampak. BRW. Serius lah? Serius. Uish, pintu dia pun macam ni. Dia punya tombol pun dia buka kan. Wah, Akbar. Ini keadaan dalam kereta ni. Nak buat konten. Kita buat konten. Dah start enjin. Ni kawan saya ni dia datang kadang-kadang je. Hello Proton. Tapi hari ni datang. Jalan. Tak jalan lah. Hello Proton. Dia bukan panggil Proton lah. Bukan Kan? Dia panggil apa? Hai Imas. Tak, dia panggil Hai Proton. Oi! Nanti dia macam-macam dia. Dah pakai seatbelt belakang. Seatbelt belakang. Pakai seatbelt tu. Ajam cakap pasal seatbelt. Tak payah ni pandang enjin Enjin tak bunyi ah. Sampai rumah tak pakai ni. Enjin tak bunyi tapi tak pakai seatbelt dia bunyi. Tak, sekarang Azim mana Azim? Okay, ni seatbelt dia. Allah. Charger. Siapa ada wireless charger? Saya dia. Terah. Tak ada tuan ni apa? Siapa ada? Tak tahu casing ke apa kan. Tu apa? Charging phone? Ada pasal Sana? tu mail. Ni yang orang marah ni. Kau Charge tak je. cuba kata. Akan charge. Ni orang marah ni bila yang ni bunyi ni. Ya. Bunyi lagu. Oh. Nampak dengar? Oh, dekat surrounding. Bila je nak ada bunyi ni, ada bunyi Bila lagu. 30 km. Ni apa? Bunyi apa? Bunyi apa? Bunyi lagu. Bunyi tayar. Kan bunyi lagu. Ada lagu Orang luar kan? boleh dengar. Dengar. Sebab kereta ni tak ada Oh. Tapi kenapa Azim buka tingkap? Pedestrian. Dia kena dikeluarkan. Siapa? Azim. Dibuat bunyi fake untuk kereta. Azim mana Azim? Azim kat Dia tingkap. bunyi kereta dia bunyi ni. Oi. Betul tak dengar. Bunyi tayar. Okay, kita tanya apa dia punya perasaan dengan EV ni. Saya rasa panas sikit lah. Dia rasa panas. Dia rasa panas sikit. Saya rasa kena buka sunroof lah. Saya rasa kena buka sunroof. Saya rasa lah. Oh, kena buka Saya sunroof. dapat lah. Okey. Itu yang kita mahu. Okay, ni sunroof dia sebab tinted. Besar sunroof dia. Sampai atas ni. Tapi cermin dia tak boleh buka kan? Oh, cermin boleh buka. Oi, bukan sejuk cermin pula. sikit. Saya dah rasa dah sejuk dia. Azik keluar kepala dia. Orang KL di sini kan. Jangan macam-macam. Rider. Oh, Amber Rider. okay. Belakang ikon kat sini. Super Endurance Mode tu ni Itu kalau super saving mode lah. Sebab charger kat sini. Ada Type-C. Dia auto on USB. kalau 10% lah. Tak ada, kau boleh on kan. Macam tu lah. Tapi especially kalau distance. Dia tak payah charge lah. Cabin comfort. Cabin comfort tu dia punya ni lah. Cabin comfort. Oh ni nak satu benda kat Azri. Seat ventilation. Kereta 120,000 je bos. Apa ada apa? Ada ni, ada rasa Aircon. ada rasa aircon. Nanti lah sabar. Belum girin. Oh, dia keluar aircon lah. Belakang tak ada, depan je. Tengok dia start keluar lagu. Oh, tapi slow lah lagu tu. Luar pun dengar agak. Luar dia dengar. Kita kat dalam sepatutnya dengar sikit je. Luar kuat. Tak sikit. On. Mana aircon ni? Tak sikit ajak. Tu ada kat Azri. Kat aku je. Tu, Kat mana? Dekat mana? Dia keluar kat mana? Ni. kat belakang. Ni kau duduk nanti kau akan rasa. Oh, bawah ni, tengah-tengah ni. Nanti tu duduk lah depan lah. Tak, saya depan ni saya depan ni saya Fauzi tuan. Besar. Besar rasa ya. Oh, okey. Faham. Tu bawah ada lagi. Bawah ada lagi. Bawah ni kosong. Yang ni atas ni apa ni? Aduh ni. Ijek. Ha?
Lampu lama. Aku baca. Mak ni lampu. lampu lama je. Oh, Jatuh sangat. tekan sini lampu. Ingat tekan sini. Hai lampu. Oh. Ni nak rasa-rasa je mak. Dia buka dah. Hai lampu. Oh. Hai lampu. Noise. Ha. Ni dia kena ni je. Tak cerita sekali. Dia buka dah. Saya? Hai lampu. Ha. Serius ah? Dia buka dah. Tu kau tengok depan tu. Aduh, ada masa botas. Cakap. Kotor. Cakap balik. Hai lampu. Hai tutup. Hai tutup. Nak buka balik. Hai lampu. Kau ingat dia faham bahasa Melayu. Dia ada voice dah. Saya akan pastikan muka dia masuk banyak dalam video ni. Ni At dia least- kena at enable least bang. English Ni lah. nampak intelligent voice assistant dia kena enable ni. Baru dia boleh bagi tahu apa-apa. Okey, ni lagi satu ada heads up display tu kat situ. Tapi kat sini kau nampak. Kau akan nampak bila ni mah. Kat dekat tengah-tengah ni kau nampak ada skrin tu. Nampak? Ha, nampak? Tu heads up display. Apa benda? Maknanya ada skrin dekat ni. Oh. Skrin lah. Ada skrin. Bukan kat sini je, kat sini. Kat cermin pun. Oh, kat semen. Kat cermin. Oh ada lah. Ada mak nampak. Oh, So aku ni. kalau nak tengok ada, sini ada, aku akan tengok. Kau Kereta kena ni sini lah. kau nampak. Oh dia kena angle kau. Angle aku. Sini ada, Uish. sini pun ada. Oh, sini Sini pun ada. Oh, dekat sini ada ni. Heads up display tu. Apa dia? Ni. Heads up display. Lepas tu dia keluar kat sini juga. Dia project kan. Dia Daripada project. situ kan. Ah. Kalau malam lagi clear kan macam kan. Okay, Netflix ada Netflix. Okay, macam ni intelligent cruise control. Jadi recommended tak untuk Azril beli ni? Ni paling penting nampak tu. Ada ICC. Dia jalan sendiri. Ni jalan sendiri ni. Uish. Oh, dia Serius jalan ah? sendiri. So kalau ni. Tapi kalau kau nak beli kanan, Ui, dia sekarang punya- dia suruh pegang kan. Oh dia punya tu kira Kau pegang atap siap. dia. So macam aku kan dia nak ambil kiri, aku bagi signal baru dia longgarkan untuk aku assist. Tapi aku tak tekan brake tau. Apa tak tekan brake? Aku tak tekan brake, aku tak tekan apa-apa. Dia brake jalan tak ada? sendiri, dia ikut je ni. Dia ikut lori depan ni lah. Dia kalau masuk So gini. kalau kau masuk kiri, so yang ni kosong kan. Tapi kosong ni dia budget 30. Sebab 30 speed limit kan. So 30 je lah dia jalan. Oh dia ikut limit ke? Dia ikut limit. So aku tekan brake dia dah cancel. Dia kesimpulan dia ICC recommended lah untuk beli. Recommended untuk beli. Untuk Azril okey tak? Sebab harga kereta dia RM120 je. Azril sudah Pada aku BMW level-level kereta ni je, macam Sharvie ni je. Tapi kau rasa feeling dia macam RM200,000, RM250,000. Oh, tak tu kamera dia. cantik ke? Oh, kamera dia. China ke? Tapi kereta warna hitam. Boleh setting. Nanti hantar kedai check. Kamera dia. Tu kamera dia. Ha? Merah. Kamera dia. Merah tak ada apa. Tu gambar kereta tu. Tu gambar kereta tu. Ha tu. Ada tak? Tak, ini Oh, tak tak ada. ada. Aduh. Sorry ya tak. Ini lah 390. Boleh ambil gambar penumpang tak? Gambar penumpang. Kejap, kamera dia bawa masuk dalam ah. Oh salam. Ini masa Oh. ni dia. Nampak tu. Salah. Tengok dah kamera dia. Ni lah. Nak parking tepi longkang ni. Tengok tu. Kuning. Tu tadi bayar tu masuk tadi. Tidak kenapa kereta ni ada ni lagu. Buat lagu. Oh dekat luar kuat lah. Kuat. Sebab dia nak alert pedestrian. Oh, tu, dia ambil sebab daripada kita- atas ni. Oh. Dia ambil daripada atas. Ish, mana cap? Oh, ikan ni kan. Sayang aku macam ni. Okey kot. Pas. Dah kata. Okay, alhamdulillah dah sampai. Dia. Allah bismillah. Terima kasih. Buka dia ada handle lah. Jangan tolak kau kuat. Kalau tingkap. Oh, tingkap tekan bawah macam ni je. Samalah tingkap. Zim! Oh, saya tak nampak je. Ni ada. Dream ni size apa? Rim. Cakap ni. Rim apa cak? 17 eh? 19. Rim 19. Ni yang cakap ni akuarium ni. Okay, ni bonet tadi. Mantap, besar. Syamil boleh duduk depan ni kat sini. Dua mayat boleh sumbat ni. Tak, ni lagi besar ni. Rasa boleh bawa kereta ni ah. Oi. Ini kau letak apa ni?
Dia pun. Dua-tiga lagi kecil je. Satu ni. Keropok pun boleh makan. Bateri dia kat bawah tak kan? Bateri kat lantai. Atas lantai. Okay, kita dah sampai dah kat tempat masjid ni. Kita je memang nampak besar dan dalam ni pun besar. Untuk mana dia lah. Okay dah, setakat itu je lah video ni. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.